Korang nak tahu tak macam mana nak tentukan alat GNSS ataupun GPS korang tu tepat? Dekat sinilah kita buat ujian kalibrasi alat tersebut untuk mendapatkan ketepatan dan kecipuan. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Hari ini Abang Topi nak bawa korang ke satu lokasi penting dalam dunia ukur tanah, iaitu tapak kalibrasi GNSS Air Keroh Melaka. Jadi dekat sinilah tempat di mana peralatan GNSS kita diuji dan dipastikan tepat dan jitu sebelum digunakan untuk kerja-kerja ukur. Jadi kenapa perlu kalibrasi GNSS? Kalibrasi ini penting sebab bacaan GNSS boleh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antaranya adalah perubahan persekitaran ataupun kita lebih kenali sebagai multipass. Bila kalibrasi dibuat, kita boleh sahkan alat masih beri bacaan tepat dalam toleransi yang dibenarkan. Kat mana nak semak? Toleransi ini bolehlah semak di perkeliling yang dikeluarkan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Kebetulan kali ini kita ada pelajar daripada UiTM Shah Alam sedang melakukan kalibrasi alat GNSS mereka. Jadi untuk kalau korang datang untuk kalibrasi, pastikan firmware GNSS update dan juga bateri full. Tak adalah apa menyusahkan diri di kemudian hari. Alright guys, sambil-sambil korang tunggu untuk buat kalibrasi alat GNSS korang pun boleh berteduh dekat pondok yang disediakan oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Melaka. Okey, itu saja perkongsian ringkas tentang tapak kalibrasi GNSS Air Keroh Melaka. Kalau korang jurukur ataupun student geometrik ataupun pengguna GNSS, kalibrasi adalah keperluan bukan pilihan. Okey, kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, share dan subscribe channel aku, Budak Survey dan Abang Topi. Jumpa lagi.